Hello guys, selamat pagi. Hari ni kita akan ke Bipenggu, China. And sekarang aku on the way dalam perjalanan ke sana. Dan kita berhenti di salah satu arena ada yang kau boleh tengok. Arena ada dikelilingi oleh gunung. Cuaca kat sini sangat sejuk. Tapi kita kena teruskan perjalanan. Enjoy. Let's go. Alright guys, good morning dari Bipenggu. Finally kita berjaya sampai selepas 4 jam perjalanan dari Bandar Chengdu. Sekarang weather, kita check dulu. Weather dia 1 Celsius. Sejuk. Boleh tengok gunung. Jom kita explore apa ada kat sini. Let's go. Alright guys, sekarang kita berada di checkpoint pertama. Look at this view. Woo. Depan ni ada tasik, tapi tak fully beku. But cuaca dia bukan fully sejuk sebab ada matahari, tapi still beku kat ni. Jadi kat atas tu masih ada salji. Right, jom kita jalan-jalan untuk ke checkpoint seterusnya. Opa. Dia
Alright guys, air terjun belakang ni dipanggil Long Wang Hai area. So basically kalau korang masuk Bipenggu ni, first stop dia adalah air terjun Long Wang Hai. Very nice. So kita teruskan ke checkpoint kedua. Alright guys, kalau dalam gambar ni, kalau time peak winter, seluruh area ni penuh dengan salji. Jadi sebab kali ni musim sejuk, tapi matahari terpacak pula, jadi ada sikit-sikit je air terjun ni pun beku. Kita bear mami, daddy, mami, daddy. Air dia clear. Daddy ada ni tinggal. Okay guys, siapa yang nak datang sini, aku recommend pakai 4 layer, 2 heat tech dan 1 fleece, lepas tu baru jaket. 4 layer, aku rasa kita orang yang tak biasa dengan sejuk boleh adapt dengan cuaca sini. Kalau 3 layer, korang akan rasa still sejuk dan tak selesa. Korang nak gambar, enjoy aktiviti dia pun tak best sebab tahan sejuk apa semua kan. Untuk seluar pula pakai 2 layer juga lah. Satu bahagian dalam and then baru korang punya jeans ke cargo pants apa kan, baru okay. Right, enjoy.
Okay guys, untuk second stop, bus ni dia akan drop korang dekat sini. So dekat sini, sebelum korang naik ke atas lagi, korang boleh singgah makan-makan dulu. Tapi dia tak ada makanan halal lah. Korang bawa RTE korang, and then dalam tu ada air panas apa semua. Korang boleh lepak lah semua dalam tu sebelum korang naik atas apa semua, makan. So tempat dia korang cari je ni, kat dalam tu semua ada air panas. Tempat makan semua baru korang boleh beli tiket naik kereta elektrik untuk naik ke atas sana. Jom kita naik atas. Okay guys, untuk naik ke stop yang seterusnya, korang kena beli tiket, and then korang akan naik this van elektrik kecil je. Alright guys, kita dah sampai third stop, and third stop ni view dia memang superb. Tengok belakang ni. Woo! Very beautiful. Jom jalan. แล้วเขาห้ามบินเขานะเราอย่าไปบินไปอยู่นู่นนะ Dan depan kita masih ada salji-salji, walaupun matahari panas. Tengok atas tu, gunung-gunung. Dan ada kambing gunung. Tapi aku tak tahu apa maksud tulisan ni. Pusing apa ambilnya?
Hey, Tengok, stop. stop. No. Oh, okay. This Go, this go, stop go. brake. Yes. Okay. Go. Okay. Okay guys, kita main ski. Woo! Main ski. Main ski pula. Snowmobile. Sorry. Woo! Main snowmobile ni 100 yuan untuk 15 minit. Okay lah. So experience kan. Enjoy. Woohoo. Function. Oi. Tengok view dia. Woo. Dia sebenarnya package lah. Kau bayar 100 yuan, dapat main ski dengan view tadi. Not bad. Very good. Woohoo. Video. Woo. Very good. Kalau korang datang Bipenggu, pergi ke checkpoint ketiga, main benda ni. Baloi. Hurry up boys. Hurry up. Opa. Woohoo. Very good. Okay. Okay. Woohoo. Woo! Hey! 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 Ni checkpoint terakhir dekat Bipenggu National Park Kalau korang naik atas sekali ni masih banyak salji lagi and view dia memang superb gila. Tengok ni. Woo!
make sure kalau korang datang naik sampai atas. Ui, licin. Woo. Look at that. Woo. Salji. Woohoo. Okay guys, untuk checkpoint yang terakhir ni basically dia kawasan yang sangat lapang. Boleh tengok. So kat sini sesuai lah kau nak tangkap gambar kan, background gunung, salji. Dia lagi cantik kalau time fully salji lah, sebab semua warna putih. Gunung tu pun penuh dengan salji. Tapi sekarang pun not bad juga, sebab kau boleh nampak ada yang ada salji, ada yang tak ada salji. So view tu korang ada different lah. Kau boleh tangkap background yang sini, background salji. So tempat ni berbaloi pergi. Tak kisahlah musim salji ke ataupun tidak, worth it to go. Make sure korang naik sampai checkpoint yang terakhir. Right? Woo! Enjoy! Okay guys, sekarang aku nak cuba celup tangan dalam air gunung. Tengok sejuk tak sejuk. Mestilah sejuk kan. Okay. Jangan cuba. Beku. Woo. Okay. Gila guys view dia.
Kalau korang datang time winter, make sure korang kena ada neck warmer. Kalau tidak, hidung korang merah, telinga korang kebas. Dia memang tak rasa sejuk sampai kau boleh rasa tau. Tapi nanti bila kau dalam lama, tiba-tiba kau rasa hidung kau sakit, telinga kau sakit. So better pakai je. Okay guys, finally we end the Bipenggu trip. It was fun. View dia sangat cantik, sangat sejuk. Tapi sebab korang dapat tengok view tu, sejuk tu jadi berbaloi sangat. And suggestion aku lah, kalau korang datang sini, better korang bermalam, tidur satu malam kat sini. Kalau korang buat day trip, korang akan agak rushing sikit. Sebab korang gerak, selalunya lah korang gerak dari Bandar Chengdu pun around pukul 7 and akan sampai dalam pukul 11 tu, 11 ke 12 lah. So korang ada masa yang agak terhad sebab pukul 5 selalunya bas akan bawa korang balik ke bandar. So better bermalam and korang boleh keluar daripada national park dia around 5.30, 6 itu. At least tak ada rushing dekat setiap checkpoint tu. And lagi satu, tempat ni kurang sesuai kot untuk budak-budak kecil sebab altitude dia tinggi sikit and jalan dia pun kona-kona sikit. And dalam bas aku tadi pun ada budak yang muntah semua. Itulah, make sure korang fit sikit and makan ubat EMS atau ubat tahan peninga sebelum korang naik. Right, jumpa di episod ni akan datang. Right, ciao guys. Okay guys, untuk penginapan aku sepanjang aku di Bipenggu ni, untuk satu malam, aku stay di Yijian Rugu Log Cabin. Okay, so ini dia cabin aku dari luar. So jom kita buat room tour sikit. Sejuk. Right. Okay, masuk. Okay, kat sini feature dia ada biasalah semua, tapi untuk langsir bilik ni besar, korang tak payah tarik, korang just tekan curtain ni je and then dia akan auto tarik. Nice. Okay, good. Untuk bilik ni aku ambil bilik yang ada pemanas. So bila korang check in nanti, owner dia akan settingkan lah untuk korang. Korang jangan risau. So korang keluar je, bilik korang akan memang akan sentiasa panas. So lantai semua tak akan sejuk lah, jangan risau. Okay, ada tempat duduk, katil, and then tempat bersiap, ada lampu juga. Dan untuk toilet ni quite besar juga, tapi rasanya shower ni takkan guna pun. Sebab tourist guide aku, dia cakap kalau korang tak biasa dengan cuaca sejuk dan korang datang ke Bipenggu untuk bermalam kat sini,
jangan mandi. Sebab nanti badan korang akan shock and akan affect kesihatan korang. Boleh mati juga aku dengar. So, kita just lap-lap badan sikit-sikit lah. Okay. Untuk overall, bilik ni okay. Nice. Aku bayar bilik ni lebih kurang satu malam 200 setengah macam tu. Tapi okay. Dengan view dia, apa semua, berbaloi jugalah. Tengok, ni semua cabin, and tu ada bilik jenis lain juga. So kalau korang datang pergi Penggu, korang boleh try cari dekat trip.com Region Rugu ke Guru? Ya. Region Rugu Log Cabin dekat trip.com, betul. Check it out guys. Right. Itu saja daripada aku. Ciao.